Korang nak telefon tak kawan-kawan ke family korang yang duduk jauh dekat Sabah ke Sarawak? Tapi bukan pakai phone. Inilah dia walkie-talkie kita, PTL M3 singkat Talkie. Wow. Ya ini yang boleh menghubungkan kita untuk call jauh dekat Sabah Sarawak sana. Apa yang kelebihan dia ada Walkie-talkie kita ni, kalau you guys nak berhubung rakan yang jauh di sana, syarat dia ada dua. Pertama, make sure kita pakai SIM card. So, kena guna SIM card dalam dia ataupun kita hotspot guna pakai phone. Korang Emma nak kawan Emma lah dekat Sabah. Dah lama dah tak cakap dengan dia, rindu. Jom kita tengok suara Emma delay ke tak, jelas ke tidak. Alia. Assalamualaikum. Alia, rindulah dekat engkau. Korang dengar tak tadi suara Emma? Jelaskan. Ini satu dekat Emma, satu dekat jauh sana. Korang dengar tak? Tak ada delay, tak ada gangguan, suara sebiji jelas. Dahlah tak berat. Kecil pula tu. Bateri dia tahan lama guys. Korang cakap lah 3, 4, 5 jam pun tetap bateri dia masih ada maintain. Dan dia bagi tempat cas bateri. Kita panggil dia dot. Dot dia senang saja korang boleh bawa pergi travel ataupun korang nak cas kat mana-mana dia ringan. Cara dia senang saja. Korang letakkan dia macam ni. Dan korang boleh terus cas je. Tinggal je nak pergi mana-mana. PTA M3 singkat Talkie kita. Tak ada limit. Tak ada delay. Suara jelas gila. Korang dapatkan dekat beg kuning kita sekarang dekat bawah. Sekarang korang Roger